Yang pertama mengenai hak beliau untuk melabur lebih dari yang dikatakan dia ada hak. Sebenarnya tidak ada sedemikian. Kalau Yang Berhormat boleh tunjuk mana-mana, ini we don't take, we must only take cognizance kalau ada undang-undang atau sedemikian. Tetapi mengikut Bloomberg, dia dah kata sedemikian. Saya pun cek mana-mana, saya tak dapat pastikan. Tidak ada, there is no concrete requirement of government servants untuk dia ada hak limit untuk melabur dan sebagainya. Tetapi adakah perkara ini telah dimaklumkan kepada pihak-pihak berkenaan dengan kerajaan? Saya difahamkan perkara ini telah dilaporkan kepada kerajaan semasa pelaburan dibuat tahun dulu. Maka that question doesn't arise pada masa sekarang. Jadi kita perlu faham, dalam keadaan sedemikian, Yang Berhormat Pasir Gudang kata ada investigasi terhadap general dan sebagainya. Kenapa ini belum? But we must take the legal jargon, innocent until proven guilty. We must be very clear. Jangan kita satu tomahan saja dari online news, kita semua jump on the issue. Ini perlu penyiasatan. Dan akhir sekali, keputusan itu patut dibuat oleh Perdana Menteri dan Kabinet.